slow naik. Too slow naik. Ya, bedas. Naik. Ya, bedas. Naik. Okay, dah 2 jam lepas injured atas padang tadi. So sekarang lutut dia macam memang rasa dia tak boleh nak straight sangat. Dia boleh bend. Okay, dia boleh bend. Just bila nak straight tu dia rasa macam tak boleh. Macam tak boleh nak lock lah. Tak boleh nak lock. So esok kita nak pergi check. Harap tak ada apa sangat lah. And just light tear. Saya ada check kat ChatGPT kan, tanya pasal benda ni. Dia kata ada meniscus lah. Meniscus tear. So harap esok doktor check light tear je kot. And then maybe kita kena rehat dalam 2-3 minggu. Maybe atau sebulan, saya tak tahu lah. Tapi tu lah doa yang terbaik je lah. So saya nak try solat, harap boleh lah. Okay, saya try solat pelan-pelan lah. Morning everyone. So bangun ni sakit. Kaki aku tak boleh nak bend fully ke belakang. Means duduk tahiyat awal tu memang sakit. So I have to use crutches now. Kita nak pergi klinik lah. Kita nak pergi check. It's bad. Day 1 off. I don't know ni injury apa. So kita tunggu doktor panggil kita lah. So doktor bagi reference untuk kita pergi MRI. Nasib baik saya ada insurans sendiri. Kepada pemain bola di luar sana, ambil insurans sebelum korang kena. Aku kena tackle pun, ambil insurans. Here I am at Aurelis. Kita swasta. Oh my god. Dah naik kursi roda. Sekarang kita nak pergi register sekejap. Anyways, macam ni lah hidup. Thank you Abah. Abah sentiasa berada di sisiku. I'm going to do my MRI after this. Bit scared sebab first time. Yalah. Special dah habis MRI. Dia kata ACL tak cantik. So kita tengok esok apa review from doktor lah. Yeah. So it's day 2. Hari ni kita nak pergi balik hospital sebab kita nak review MRI kita lah. Let's go. Entry procedure gimana? ACL lah. Macam ni nampak tu. Ni satu bundle. Complete test.